Okay, cara nak kenal lelaki psikopat di awal perkenalan. Topik ni berkaitan dengan orang perempuan yang ingin mencari jodoh tapi takut terkena dengan lelaki yang pelik seperti psikopat. Lelaki psikopat ni dia tak pukul, tak menjerit. Tapi hati korang ni kan, intuition rasa macam tak selamat tau. Macam ada yang tak kena. Itu sebenarnya bukan imajinasi. Mungkin korang senang berdepan dengan lelaki psikopat. Psikopat ni bukan macam dalam filem je, tapi dalam dunia sebenar, mereka pandai berlakon jadi lelaki idaman. Tapi korang kena perhati betul-betul red flags tu jelas tau. Tanda-tanda awal lelaki psikopat ni, pertama diorang sangat charming, tapi terlalu cepat nak rapat. Dia lebih kurang macam narsistik juga. Dia tahu apa dia nak cakap, bila nak cakap, baru kenal tapi dah nak buat korang rasa wow, perfect ni je ni. Itu bukan jodoh, itu macam topeng. Dan kedua, mereka tak ada empati yang sebenar yang korang boleh tengok bila ada macam sedih ke tentang Gaza ke, diorang akan buat-buat sedih. Tapi muka diorang kosong. Dia korang cerita pasal masalah ke, dia buat-buat lawak, tukar topik, macam tak ada perasaan tau. Dia pandai tiru emosi tapi korang tak rasa. Dia boleh berbohong tapi nampak tenang. Bila kantoi, dia tak panik. Dia twist cerita buat korang rasa korang yang silap. Dia pandai manipulasi tanpa emosi. Dan diorang akan macam suka gelak sikit. Dia tengok orang lain jatuh secara senyap. Dia cemburu kalau korang berjaya, tapi dia at the same time pura-pura sokong. Dalam diam, dia sabotaj kejayaan kau agar kau terus jatuh ke bawah. Psikopat ni, dia ada yang tak bunuh dengan pisau. Dia bunuh korang secara perlahan-lahan melalui emosi, kawalan dan permainan minda. Kalau korang nak dapatkan banyak informasi tentang perkahwinan, saya tulis buku, klik link bio.